Assalamualaikum, hari ke-12 solat subuh berjemaah di masjid setiap hari serta duha. Sekarang pukul 5.35. Macam biasa, spray Amir Ud. Ramai yang tanya sebelum ni pakai way apa. Sekejap saya tunjuk. Saya pakai On. Untuk susu kambing pula, pakai yang ini. Dan sedikit bahan rahsia. Bahan rahsia ni tak ada bagi tahu. Yang tahu je tahu. Kalau betul-betul nak tahu, baru akan bagi tahu, okey? 2 gram je. Goncang. Yang mana tanya tu si telur je. Ha ni nampak ni. Kita punya stok telur baru lepas habis kukus. Masak dari harung senang. Bismillah. Hari ni tak ada extra shot sebab kita bangun lewat. Selalunya kita bangun pukul 3 pagi. Hari ni kita bangun pukul 5. Jadi dah segar bugar. Ada orang tanya kenapa ambil suplemen. Kita punya lifestyle pemakanan memang tak sihat macam kau tengok video-video. Dan saya pergi gym. Jadi apa yang patut saya buat, saya kena ambil extra vitamin dan extra suplemen yang support untuk badan. Macam D2K3, omega 3. Banyak lagi sebenarnya suplemen yang ambil. Sebab keperluan badan tak cukup tau untuk makanan real food. Korang boleh tengok nutrition sekarang dengan nutrition dulu punya produk tak sama. Jadi kita nak konsum kelebihan-kelebihannya ada dekat dalam tu tak cukup. Jadi kita kena support dengan suplemen. Itu je. Tak ada pun doktor yang suruh. Jom ke masjid. Komen kat bawah okey kalau korang nak tengok suplemen yang saya makan. Sekarang pukul 8.20. Jom duha. Alhamdulillah berjaya untuk hari ni. Jumpa hari besok. Bye.